Saya pergi mana-mana semua panggil saya mamak busuk. Saya jumpa kawan-kawan semua tutup hidung. Sampaikan pergi dating pun dengan awet sebelah, pimpin tangan sebelah lagi pakai sekop 3,000. Malu tak saya, doktor? Benda tu semua kita boleh atasi kan. Setiap masalah tu ada dia punya jalan penyelesaian. Ada ubat ke, doktor? Tak payah ubat, awak tukar nama je. Tukar nama? Nama apa? Mamat kan? Tukar nama Malang. Malang? Pasal Malang tu tak berbau, jadi orang selalu cakap usuk dah. Cuba saya nak test awak. Lepas 8 berapa? 9. Lepas 9? 10. Lepas 10? Jack. Queen. King. Sat. Tapi berangin lah. Jadi kalau pokok berangin, jangan makan benda-benda yang berangin. Contohnya macam ubi kayu, berangin tu. Betul. Pucuk ubi, berangin. Kalau minum pula jangan minum teh, berangin. Ya. Paling penting awak jangan makan satu benda ni memang berangin. Apa tu? Kipas. Teruk Angin dia tu. Kenapa, doktor? Saya dah tak ada harapan nak hidup lagi ke, doktor? Awak boleh balik. Boleh balik? Doktor geleng kenapa? Ni habit dari kecil.